Hello and Assalamualaikum geng. Hari ni kita ke segmen seram. Okey, aku nak menceritakan tentang seram asrama. Okey, malam ni aku ada kisah seram untuk korang yang aku dapat dari orang yang hantar email dekat aku. Sebelum nak mulakan cerita, kita intro dulu. Let's go. Okey, kisah ni tentang, aku nak kasi nama dia Haziq, bukan nama sebenar lah. Okey, aku merupakan Haziq lah. Aku merupakan pelajar tahun pertama di sebuah sekolah berasrama penuh. Masa tu umur aku baru je 13 tahun dan sejujurnya lah, aku ni agak liat lah orang cakap. Aku ni agak liat, agak malas nak kalau bab-bab solat ni. Bila azan maghrib berkumandang je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah mula aku lebih suka berbaring kat katil. Lepas tu pura-pura tidur. Ataupun aku pergi mandi lama-lama. Itu taktik aku. So surau asrama kami ni kecil je. Tapi dekat sini ramai kata tempat tu keras. Pelajar yang selalu datang lewat ataupun ponteng solat dekat surau tu kadang-kadang nampak bayang-bayang hitam ataupun dengar bisikan masa berwuduk. Aku, kata Haziq, aku tak percaya. Kerek Haziq. Sampailah satu malam Jumaat ni, azan dah berkumandang. Jadi aku pun fikir taktik macam mana nak elak daripada solat. So aku pun pura-pura sakit perut dan aku tak ke surau malam tu. Kawan-kawan semua dah turun. Aku baring sorang-sorang je dalam dom. Waktu tu lampu belum je tutup. Tapi suasana tu sunyi dia lain macam. Tiba-tiba kerak bunyi tapak kaki berjalan. Aku tengoklah dekat sekeliling, tak ada orang. Lepas tu tiba-tiba pintu dom tu terbuka sendiri. Aku jadi pelik. Aku fikirkan angin yang tiup, tapi aku tengok dekat dom tu semua tingkap tutup. Aku bangun, aku ambil tuala, aku nak keluar ni. Okey, masa tu aku terus pergi ke bilik air. Sampai je dekat bilik air, aku ada dengar air. Aku dengar macam orang tengah mandi. Jirus-jirus badan. Tapi aku pelik dekat sini, pintu tandas tu tertutup. Selalu kalau ada orang mandi, pintu tandas mesti terbuka. Pintu depan tu, bukan pintu yang dalam tu. Pintu yang depan tu dia terbuka, tapi ni tertutup. Aku cakap, ada orang tak pergi surau malam ni. Ingat aku seorang je. Ini mesti senior ni. Confirm senior. Aku pun apa lagi, buka pintu. Aku tengok ada pintu tandas yang satu tu dekat ujung tertutup. Betul lah dorang. Aku pergi dekat cermin nak gosok gigi ni. Aku nak ambil berus gigi. Aku naikkan kepala, aku tengok cermin kat depan. Dekat situ aku tergamam. Aku jadi, apa benda siut? Bayangan hitam berdiri dekat depan cermin aku. Maksudnya dekat belakang aku ada bayangan hitam. Rupa dia tak jelas. Memang tak jelas sama-sama. Tapi mata dia, aku tengok memang merah menyala. Dan dia pula berdiri dekat belakang aku. Dia pandang je aku dengan mata yang tajam. Dah lah merah. Pandang aku time tu
dengan mata yang tajam. Korang boleh bayangkan dekat belakang ada bayangan hitam, pandang korang kat cermin dengan mata yang merah dengan tajam. Lama-lama aku tak boleh bergerak ni. Aku jadi takut, jantung gila tak laju. Memang aku tak boleh nak buat apa. Aku duduk senyap. Aku tengok cermin tu, aku tutup mata, aku buka balik. Ada lagi, aku tutup, aku buka, ada lagi. Last dia dekat dengan bahu aku. Betapa dekatnya kami, aku tak dapat nak cakap macam mana. Dan ada something yang dia bisik dekat telinga aku. Dia cakap, kau dah lama lupa dia. Aku terus longlai badanku, terus rebah, jatuh, aku pingsan. Esoknya aku terus demam panas 3 hari berturut-turut aku demam. Warden panggil ustaz bacakan ruqyah. Dan masa kawan aku angkat aku dari tandas nak ke surau tu, aku jadi meracau. Aku macam kena sampuk. Kawan aku cakap, aku asyik sebut, aku lupa dia, aku lupa dia, aku lupa dia. Lepas sembuh tu, aku mula rajin ke surau. Aku mula jaga solat. Alhamdulillah, aku jadi orang yang baik, orang yang soleh. Dan yang peliknya dekat sini, aku tak lagi mimpi buruk ataupun nampak apa-apa bayangan hitam. Kawan-kawan aku cakap, ramai yang kena ganggu sebelum ni. Tapi untuk orang yang lalai je, yang tak solat je, dia akan ganggu. Dan yang abaikan perintah Tuhan. Tapi bila mereka mula berubah, semuanya lesap. Kadang-kadang gangguan yang kita alami ni ataupun gangguan yang kita lalui ni adalah peringatan, bukannya untuk ditakut-takutkan, tapi untuk disedarkan korang, untuk menyedarkan korang sendiri. Nak cakap kat sini, Allah tu Maha Penyayang. Bila kita mula berubah, walaupun sikit hasilnya, walaupun sikit kita buat, dia akan hantar ketenangan dalam hidup kita sebagai balasan. Okey, cerita yang kedua ni pasal asrama juga. Jangan risau pasal asrama. Kisah cermin dekat tandas. Tapi ini kisah orang lain. Aku letak nama dia Iqbal, bukan nama sebenar. Okey, asrama lelaki Blok D terkenal dengan satu benda, iaitu dekat bilik air hujung tu, kat tandas hujung tu, yang selalu basah walaupun tak ada orang guna. Memang tak ada orang guna, tapi basah. Aku, iaitu Iqbal, pelajar tingkatan 4, tak pernah ambil peduli pun pasal ni. Peduli apa, orang cakap apa, aku tak percaya. Dia sama macam Haziq tadi, tapi ni lagi rare. Dia tak peduli langsung. Budak-budak selalu cakap, budak-budak selalu buka cerita kisah akak rambut panjang lah apa semua yang muncul depan cermin. Tapi aku fikir semua tu mitos je. Sampai satu hari ni aku terlambat turun ke surau sebab sibuk sangat aku main game, main ML. Dah azan ni, azan dah kumandang ni, time tu time maghrib, tapi aku masih dekat katil, tangguh dan tangguh. Aku pun bangun. Aduh, aku tak handphone. Aku tengok jam kat tangan. 7 suku dah. 7:15 malam baru aku bangun. Bergegas masuk ke bilik air nak ambil wuduk tu. Bila aku nak pergi bilik air tu, semua dah penuh. Semua tandas dah penuh. Tinggal satu tandas je yang hujung sekali. Aku pun lantak aku nak takut apa, mitos je, nipu tu. Aku pun masuk lah. Aku masuk. Bau benda ni, bau hanyir. Lepas tu aku tengok lampu, kelip-kelip, hidup dan hidup je. Tapi aku masuk lah juga sebab nak ambil wuduk. Tengah ambil wuduk tu, tengah khusyuk tu,
tiba-tiba aku terdengar suara dari arah belakang aku. Dia cakap macam ni, "Awak dah lupa janji." Aku jadi kaku. Apa benda siut main bisik-bisik ni? Aku apa lagi, aku naikkan kepala sikit, tengok cermin, tak ada orang. Memang tak ada apa-apa. Aku cepat-cepat basuh kaki, basuh semua. Terus nak keluar ni. Aku nak keluar je. Aku nak keluar, pintu pam, tertutup sendiri. Kuat pula tu. Dalam panik tu, aku cubalah buka pintu, tapi terkunci. Woi, aku ketuk. Woi, apa benda ni siut? Woi, tak boleh. Apa benda ni? Aduh, kacau lah. Masa aku buka tu, bunyi air terbuka sendiri. 3 paip sekaligus dia terbuka. Dan aku tengok je dalam cermin yang aku pandang tadi, tak ada orang tadi. Aku nampak dalam cermin tu sosok seorang wanita memakai baju putih dan rambutnya panjang tapi basah kuyup. Mata dia hitam legam, tangan dia basuh muka. Tangan dia basuh muka. Dia pandang aku, dia basuh muka. Dia pandang aku, dia basuh muka. Tapi dekat cermin tu, aku tengok cermin, aku langsung tak bergerak. Hanya dia je yang bergerak. Aku jadi kaku. Time tu aku tengah buka pintu, tapi dalam cermin tu aku berdiri kaku. Aku tak bergerak. Lepas tu dia tengok aku, dia senyum. Ya Allah, dia senyum. Ya Allah, apa benda ni? Aku duduk, aku tutup mata, aku tutup muka. Aku memang terduduk waktu tu. Habis korang nak expect apa? Aku nak lari, memang tak boleh nak buka pintu. Aku nak lari mana? Aku duduk, mulut aku terkumat kamit. Tak baca benda aku tak tahu. Aku nak buat apa ni? Aku cakap, aku nak buat apa ni? Ramai yang lupa. Tapi aku ada ingat, sentiasa ingat. Aku terus baca ayat kursi dalam hati. Aku buka mata and aku tengok arah cermin tu. Aku tak sangka cermin tandas tu tiba-tiba retak. Bayangan akak rambut panjang tadi yang ada dalam cermin tu terus hilang, lesap. Tiba-tiba pintu tu terbuka sendiri. Aku tengah duduk ni, pintu terbuka sendiri dan semua kembali senyap. Air tu tertutup sendiri, apa semua. Lampu tertutup. Aku lari. Bila aku keluar je, aku dengar suara mengilai dalam tandas tu. Waktu tu lah aku pergi jumpa ustaz kat surau, and budak-budak ramai kat dalam surau tu. Lepas tu aku ceritalah benda sebenar, walaupun badan aku tu tengah gigil gila waktu tu. Aku terus berubat dengan ustaz, minta air ruqyah. Lepas tu kejadian tu, aku tak pernah masuk bilik air hujung tu lagi. Sejak malam tu lah aku tak pernah langsung tinggal solat. Dan yang paling pelik sekali, setiap kali aku ke surau awal, hati aku rasa tenang. Tak ada gangguan, tak ada lagi bisikan, tak ada lagi bayangan dalam cermin ke aku tengok, tak ada. Solat itulah menjadi pelindung aku. Okey, bila kita lalai kan, syaitan ni dia cepat datang kat kita. Dan kadang-kadang dalam bentuk yang kita tak sangka pun. Contoh, Ustaz Iqbal ni dia cerita ada akar rambut panjang dalam cermin, tengah basuh muka. Pandang dia sambil senyum. So janganlah pandang remeh pada waktu maghrib